Batu Kuala menuju ke Padang Rengas. Pejabat Pengulu Padang Rengas jam 9 untuk berjumpa dengan rakan-rakan mantan guru besar dan guru besar yang masih lagi beriman. Assalamualaikum. Today is Wednesday, 1st of July. I'm going to Padang Rengas to meet my fellow ex-headmaster of the indigenous school of Perak. So we have a gathering there and makan durian. So today the durian season. To exit one of the school, then I will go to Dusun Durian of Cikgu Mat Ibrahim, the headmaster of SK South. Adventure lah nak kita panggil adventure. Asyik baik awak pakai kereta Highland ni, nak pakai kereta Alza kan? Asyik baik ya. Oh, ini mau 2 ekor ni. Dulu orang bagi. Saya pun dapat serat tu. Asin. Tak tahu lah, kalau ukur lama dulu dapat. Sebab dia pernah halau ukur ni. Saya kadang-kadang ada masalah. So we approaching uphill to Hulu Kangso, the river of Kuala Kangsa area. Kemudian Cikgu Mat Ibrahim. Kebun Royan Cikgu Mat Ibrahim. Sahabatku, Cikgu Mat Ibrahim naik sebagai guru besar di SK Pos Powo, Sungai Siput, dan beliau banyak disukai oleh komuniti sekitar kampung Pos Powo dan kampung-kampung yang berdekatan. Haji Duan dan Cikgu Fauzi. Jumpa lagi untuk next musim buahan. Terima kasih. Kamu dosa Mika ni. Terima kasih untuk ke Ulu Kongso. Pusat Peranginan Ulu Kongso di Kuala Kangsa di Padang Rengas. Terima kasih. Okey. Tu dia kebun dia. Awak naik, tunggulah bagi lagi sampai ada pensi nanti okey dah tu. Assalamualaikum rakan-rakan. Saya sekarang ni berada dengan Cikgu Mat Ibrahim, mantan guru besar Powo. Apa nama kebun ni? Apa nama tempat kebun? Ulu Kangso. Ulu Kongso. Sungai. Sungai ni Sungai Kangsa ni. Tempat Haji Duan minum air ni. Ulu. Ulu. Ini dia. Jamunya durian, tapi cuma dah lebih dari 3 bulan dah ni. Cukup dah tu. Inilah berapa kebun dia. Kebun sekarang nanti dia pensi nanti dia tengah banyak ni ada lah otak dia berfikir lagi. Selesai saja di Ulu Kongso, makan tengah hari dibelanja oleh Haji Ridwan di Padang Rengas. Saya pun seperti biasa ke SK Jawang bantu rakan saya, mantan guru besar SK Pos Bersih, guru besar yang hebat di Batang Padang ketika itu.